Ramai tak sedar, tekanan darah tinggi ni selalunya datang perlahan tanpa banyak tanda. Tapi ramai orang lambat sedar sebab mula-mula dia cuma rasa sakit kepala biasa je. Kepala rasa berat sikit, leher tegang, pening sekali-sekala. Lama-lama baru sedar badan dah tak selesa macam dulu. Nak fokus kerja susah, tidur malam pun tak lena. Dia bukan macam penat biasa, tapi kalau dibiarkan lama boleh meningkatkan risiko komplikasi kesihatan yang lebih serius. Bagi yang tak tahu, tekanan darah tinggi berlaku bila tekanan dalam salur darah kekal tinggi untuk tempoh yang lama. Mula-mula mungkin cuma kepala berdenyut, leher rasa keras atau badan cepat letih. Sampai tahap naik tangga sikit pun rasa berdebar. Kadang bangun pagi kepala masih berat. Kadang tengah malam terjaga sebab badan rasa tak selesa. Masalah ni bukan orang berumur je boleh kena. Orang muda yang selalu stres, kurang tidur atau kerja duduk lama pun boleh alami. Tapi tak ramai orang faham. Kadang orang ingat sebab penat atau tak cukup tidur. Sebab tu ramai ambil ubat tahan sakit bila kepala berdenyut atau pergi urut bila leher tegang tapi rasa tak selesa tu tetap datang balik. Sebab tu ramai mula ikhtiar dengan kapsul ombak damai yang diformulasikan dengan gabungan herba dewa lilit, ekstrak umbi bawang putih dan ekstrak daun zaitun untuk membantu menyokong tekanan darah yang sihat, melancarkan aliran darah serta membantu mengurangkan rasa kepala berat, pening dan leher yang tegang. Apa yang buat aku tertarik, ramai maklum balas pengguna berkongsi mereka mula rasa badan lebih ringan, kepala kurang berat dan lebih selesa menjalani rutin harian selepas mengamalkannya secara konsisten. Sebab tu kalau kau jenis selalu sakit kepala, kepala rasa berat, leher tegang atau mudah rasa berpinar, jangan tunggu sampai badan bagi isyarat yang lebih serius baru nak mula ikhtiar. Tekan je link bawah ni sekarang. Aku berani rekomen sebab ramai dah jadikan kapsul ombak damai sebagai ikhtiar harian mereka. Klik sekarang.